Dalam dunia pendidikan masa kini, murid bukan sahaja berhadapan dengan cabaran akademik, malah turut berdepan dengan tekanan emosi, perubahan gaya pembelajaran serta pengaruh persekitaran yang semakin kompleks. Perkembangan teknologi, penggunaan gadget secara meluas serta perubahan sistem pembelajaran sejak tahun 2020 telah mengubah cara murid menerima dan memahami ilmu. Keadaan ini secara tidak langsung memberi impak terhadap tahap fokus, disiplin dan minat murid dalam proses pembelajaran. Fenomena kurang motivasi belajar dan tiada minat belajar semakin ketara di dalam kalangan murid sekolah dan perlu diberi perhatian serius oleh semua pihak. Definisi kurang motivasi belajar ialah merujuk kepada keadaan di mana murid mengalami penurunan dorongan dalaman dan luaran untuk melibatkan diri secara aktif di dalam aktiviti pembelajaran. Murid menjadi kurang berusaha, kurang fokus, mudah berputus asa, kurang keyakinan diri dan tidak menunjukkan kesungguhan dalam menyelesaikan tugasan akademik. Motivasi berfungsi sebagai pemakin utama yang menentukan tahap usaha, ketekunan dan pencapaian seorang murid. Tiada minat belajar. Tiada minat belajar merujuk kepada keadaan di mana murid tidak mempunyai rasa keseronokan, keinginan dan keterlibatan terhadap proses pembelajaran. Murid mengikuti pembelajaran secara terpaksa tanpa dorongan dalaman, menyebabkan mereka cepat bosan, pasif, kurang bertanya soalan dan tidak berminat untuk meneroka ilmu secara mendalam. Minat memainkan peranan penting dalam mengekalkan perhatian dan meningkatkan pelibatan murid dalam pembelajaran. Terdapat pelbagai isu yang dikenal pasti daripada punca masalah ini. Antaranya ialah pada bulan Mei tahun 2020, UNICEF dan UNFPA bersama-sama memulakan kajian untuk meneroka kesan krisis COVID-19 ke atas wanita dan kanak-kanak dalam keluarga yang berpendapatan rendah di bandar di Malaysia. Laporan ini adalah yang kedua dalam siri laporan di bawah projek kajian keluarga di pinggiran. Seterusnya, artikel yang dipetik daripada Esro Awani bertarikh 30 November. Kajian UNICEF UNFPA, 1 daripada 5 murid hilang minat ke sekolah selepas PKP. Antara dapatan kajian yang telah didapati menerusi kajian tabung kanak-kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan tabung Kependudukan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNFPA mendedahkan peratusan murid menengah atas yang tidak hadir ke sekolah agak membimbangkan semasa sekolah dibuka semula selepas tamat Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Terdapat statistik yang telah menunjukkan kurangnya motivasi dan hilangnya minat untuk ke sekolah semula. Memetik daripada Sinar Harian 11 Julai 2021, berdasarkan kajian yang dilakukan oleh UNICEF di kawasan flat sekitar Kuala Lumpur ke atas golongan B40, 6 daripada 10 pelajar mula hilang motivasi untuk melaksanakan pembelajaran secara atas talian. Apakah faktor yang terjadinya masalah ini? Faktor yang pertama ialah faktor diri murid intrinsik, iaitu berlaku di mana murid yang kurang berkeyakinan diri mengalami tekanan emosi dan tidak mempunyai matlamat belajar dan cenderung kehilangan motivasi dan minat. Kedua pula ialah faktor keluarga. Sokongan keluarga yang lemah dan persekitaran rumah yang tidak kondusif turut menjejaskan semangat belajar murid. Yang ketiga, faktor sekolah dan pengajaran. Hal ini berkemungkinan kerana penggunaan kaedah pengajaran yang tidak menarik dan hubungan yang kurang positif di sekolah boleh mengurangkan minat murid. Faktor rakan sebaya juga turut mempengaruhi sikap murid-murid terhadap pembelajarannya. Yang terakhir ialah faktor teknologi dan media sosial.
Hal ini kerana berpunca dari penggunaan gadget tanpa kawalan yang menyebabkan murid hilang fokus dan motivasi untuk belajar. Apakah kesan yang akan berlaku jika masalah ini tidak dapat diatasi dengan baik? Kurang motivasi dan minat belajar memberi kesan yang besar terhadap perkembangan akademik, emosi, disiplin dan masa depan murid. Dari segi akademik, murid menjadi kurang fokus, kurang berusaha dan prestasi pembelajaran semakin merosot. Dari aspek emosi pula, murid mudah berasa rendah diri, hilang keyakinan serta kurang semangat untuk mencuba perkara baharu. Tingkah laku dan disiplin juga boleh terjejas apabila murid cenderung ponteng, melanggar peraturan dan kurang menghormati guru. Jika keadaan ini tidak ditangani dengan lebih awal, ia boleh menjejaskan potensi diri murid serta peluang mereka untuk berjaya pada masa hadapan. Memberi pendekatan menyeluruh membantu meningkatkan motivasi dan minat belajar murid. Contohnya seperti mewujudkan PDP yang menarik seperti video, kuis, aktiviti berkumpulan, menetapkan matlamat kecil dan realistik untuk murid, memberi pujian dan galakan berterusan, melibatkan ibu bapa, memantau pembelajaran, menjalankan sesi bimbingan dan kaunseling serta mengawal penggunaan gadget secara berhemah. Dengan adanya kemahiran kaunseling, ia secara tidak langsung turut membantu murid rasa dihargai dan difahami. Antara kemahiran dan kaedah yang boleh diaplikasikan ialah mendengar aktif, iaitu guru memahami perasaan murid. Menerapkan nilai empati, guru menunjukkan keprihatinan kepada masalah yang dihadapi oleh murid. Soalan terbuka, memberi galakan kepada murid untuk berkongsi masalah yang sedang dihadapi mereka. Penetapan matlamat, iaitu membantu murid untuk membina keyakinan, serta pengukuhan positif, iaitu memberi pujian dan sokongan buat murid-murid. Di sini, peranan guru bimbingan dan kaunseling adalah amat penting. Guru bimbingan memainkan peranan penting seperti pertama, membina kesejahteraan murid seperti mengenal pasti murid yang bermasalah, memberi motivasi, menjalankan sesi kaunseling individu dan kelompok, bekerjasama dengan guru dan ibu bapa, memantau perkembangan murid serta melakukan ataupun menjalankan program motivasi dan sasiah kepada murid-murid. Antara cadangan dan implikasi yang boleh dilakukan ialah melakukan intervensi awal kerana ia mampu membentuk murid yang seimbang dan berjaya. Sekolah juga haruslah meningkatkan kaedah PDP yang kreatif. Ibu bapa juga menyokong pembelajaran anak-anak di rumah. Murid-murid lebih bermotivasi dan berkeyakinan. Prestasi akademik akan meningkat serta sahsiah murid akan menjadi lebih positif. Apa yang dapat disimpulkan melalui tajuk ini, masalah kurang motivasi dan tiada minat untuk belajar dalam kalangan murid perlu diberi perhatian yang serius kerana ia memberi kesan langsung terhadap pencapaian akademik murid-murid, kesejahteraan emosi dan pembentukan sasiah murid. Oleh itu, kerjasama antara guru, ibu bapa dan pihak sekolah amat penting dalam mewujudkan persekitaran pembelajaran yang positif, menarik dan menyokong kepada perkembangan murid secara holistik. Melalui pendekatan bimbingan yang berkesan serta penerapan nilai motivasi yang berterusan, murid dapat dibantu untuk membina keyakinan diri, meningkatkan minat belajar dan seterusnya melahirkan generasi yang berilmu, berakhlak dan berdaya saing.